Assalamualaikum guys. Kamu pernahkah rasa kamu punya aircon ni, kamu punya aircon ni dia tidak kuat. Bila kita sudah bagi full, tapi aircon ni masih juga tidak kuat. Tapi jangan dulu risau guys. Sebenarnya kita boleh buat sendiri. Jangan dulu bawa pergi kedai. Sebelum bawa pergi kedai, sebab kalau pergi kedai lain lagi dia punya cas. Cas checking lain, nanti cas dia cakap tambah gas lah, ini sumbat, itu sumbat. Okey, apa yang kamu perlu buat, paling senang lah. Kita cek dulu dia punya air cabin filter. Semua kereta pun sama juga. Sekarang ni saya tunjuk di Toyota Veloz. Sebenarnya Alza pun sama juga. Alza yang 2022 ke atas sama juga sistem dia dengan Veloz. So saya akan tunjuk di mana kedudukan air filter cabin untuk aircon ni. Andai kata dia punya aircon slow dan ada bau yang tidak menyenangkan, kadang-kadang bau makanan tu dia terperangkap di dalam air cabin filter. Jom. Air cabin filter tu guys, biasanya dia akan berada di belakang laci dashboard ni. Kita buka dulu. Tarik, senang je guys buka dia. Kemudian, korang nampak ini ialah blower untuk sistem aircon. Ni saya pasang lampu dulu baru nampak guys. di sini ada satu cover. Cover ni kita kena buka. Di belakang ni ada cabin filter guys. Cara dia senang lah. Macam ni. Kemudian tarik. Ni. Tarik je keluar macam ni. Cabut macam ni. Kemudian kita boleh nampak guys. Ini ialah cabin filter. Dia ada tanda up. Up bermaksud kedudukan dia macam ni lah. Ke atas, jangan terbalik. Inilah filter yang selalu kita tukar bila aircon kita jadi slow ataupun jadi lembab lah. Kadang-kadang bau yang tidak menyenangkan pun dia melekat di sini guys. Kalau kamu tukar di service center boleh tahan juga harga dia. Tapi kalau kamu beli sendiri guys, kita boleh buat sendiri ni sebenarnya. Harga dia tidak sampai 10. Setiap bulan pun kita boleh tukar sendiri guys. Ini yang orang ramai tidak tahu. Ini bukan masuk dalam warranty. Kita boleh buat sendiri nih. Tapi kalau kita tukar di service center, harga dia memang tidak sama lah. Harga dia agak mahal sedikit. Kita boleh buat sendiri. Contohnya macam ni lah. Yang ni yang baru. Jadi tinggal pasang saya terus. Macam ni. Tapi ni contoh lah. Jangan kamu buat macam ni. Ini kena buka plastik dulu. Dan cara pasang dia pula senang Nanti kamu bagi masuk. Cara pasang dia senang guys. Masuk dia macam ni. Ni up dia ke atas. Kemudian cover yang tadi pasang dia macam ni. Tekan. Siap. Kemudian pasang laci. Siap. Itu saja guys perkongsian saya. Jadi sebenarnya kalau ada benda kita boleh jimat, kita jimat lah. Ada yang boleh kita buat sendiri, kita buat sendiri. Sebab kadang-kadang kalau kita buat di service center, minta tukar itu ini macam-macam lah, memang servis kita akan jadi mahal. Itu salah satu tips lah yang saya buat biasanya. Alright, itu je guys. Sekiranya kamu tidak mau ketinggalan apa-apa info daripada channel saya, jangan lupa subscribe channel ni, bagi like dengan video ni juga, dan share dengan kawan-kawan. Alright, sekian. Assalamualaikum.